Jadi next destinasi aku Managua. Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang aku di Nicaragua. Ini sambungan dari video lepas. Aku sekarang dekat Ometepe, Nicaragua. Aku nak menghala ke port, aku nak keluar daripada Pulau Ometepe ni. Okey, lepas tu aku nak pergi ke satu tempat nama dia Managua, iaitu ibu negara Nicaragua. Lepas sampai ke situ, baru aku nak fikir apa aku nak buat next. Sama ada aku nak pergi ke Leon ataupun aku nak secure bas ke Honduras. Honduras ni boleh kata salah satu tempat yang paling berbahaya di dalam dunia lah. Jadi sekarang ni aku jalan ni, aku tak ada apa-apa penginapan lagi ni untuk malam ni. Okey, aku dah sampai dekat. Hari. Apa hal, aku nak kena secure tiket dulu. Okey, aku dah secure tiket untuk naik ferry. Next ferry pukul 11 tu, lagi 20 minit nak gerak dah. Che Guevara? Che Guevara. Okey. Buat masa sekarang ni aku bisa enjoy dulu ferry ni selama sejam lebih. Sampai sana nanti, sampai darat nanti aku baru fikir balik apa aku nak buat next. Aku ingat nak pergi naik ini je, nak naik chicken bus je kalau ada kan. Menarik sikit je tak? Kalau datang sini tak naik chicken, tak travel lah, kata kan. Selamat tinggal Ometepe. Ribas. Managua Masaya Rana. Ribas, no ribas. Digo, serve taxi. Amigo. Service taxi. Kolektivo. Ini mana gua ke ni? Managua, my friend. Managua. Oh, betul yang ni. Managua. Nasib baik aku sempat kejar chicken bus ni. Aku dah sampai Separuh, aku dah jalan kaki dah. Aku ingat nak pergi bandar yang sebelum tu. Sekali ada masalah yang terbuka dengan aku. Kau nak pergi mana? Macam aku cakap lah, aku nak pergi Ribas. Lepas tu, mana gua? Mana gua yang tadi tu lah bas dia. Aku pun cepat-cepat patah balik. Nasib baik aku sempat naik. Kalau tak, aku satu hal lagi, aku nak pergi bandar lain. Waktu baru aku nak pergi Managua. Aku sekarang dah naik bas ayam ni, aku boleh shoot direct sampai Managua. Settle masalah aku. Jadi next destinasi aku Managua. Sambung next video.